Yeah. Oh, loko. Oh, dah. Woi, tu. Woi, baling kan. Parang kuda. Tepi. Ya. Oh, dia. Yes. Yes. Sorry. Oh, lah makan. Sak. Ya. Yes. Ikan. Hey, pam. Ya. Woi, basah. Woi, sini ya. Ni, tu goyang pelong ni. Tolong aku tak mau naik. Tolonglah aku. Good morning from Tukang Perak. Hari ni aku bangun awal hari ni. 7.10 aku dah bangun dah. Sebab apa? Tadi malam last pukul 9 lebih aku buat video. Aku dah tertidur pasal aku ngantuk gila. Lepas tu aku sakit kepala. Lepas tu hari ni aku bangun awal. Alhamdulillah. Lebih bersemangat, lebih yakin dan lebih bertenaga. Pagi kita try popping. Dah atas ni aku dah nampak juga. Tapi lah yang tu lah. Kami panggil hang pun hang buat tak tahu lah. Ada sekali dengan pisau lah segala macam nenek tepi ni. Tu aku heran hang standby pisau tepi hang. Lagilah kena besar lekor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Woi. Hai. Ya. Morning, mother father, wake up. Wake up, GT. Ketuk umur ikan ni, takkan tak ikan. Malam aku usaha tu sungguh dalam satu mangkuk tu ada ikan dibekal. Itu rajai ni. Woi, Bagi aku tu. dia buat apa? Apa? ikan besar. Mana? Apa dia? Bukan dia lah. Ikan. Oh, tu naik. Tu, nampak depan tu. Kat sampah tu. Bukan dia tu, GT lah. GT. Oh. Depan bot. GT. Oi, tak kena. Tak kena. Depan ni tadi. Dia main kat sampah, ikut cari nak ikan tu. Ui, besar. Besar. Oh, berhenti boleh. Berhenti, depan ni lah. Atas dia. Makan. Atas dia. Hari atas dia. Oh, dekat bot.
kat situ. Allah sangat. Allah. Sorry. Gigi sapi ni. Marah sungguh. Tengah panas ni. Ha tengok weh. Sampai siku aku weh. Wajak tu. Sampai siku aku. Sabar je. Sampai kutuk ke ikan. Weh, dia aku rasa kena kutuk ni baru boleh dapat ikan ni. Spike hang uduh lah spike. Hang dengan Down syndrome, aku rasa Down syndrome lagi kecil. Hang kena ingat hang tu yang Down syndrome. Oi. Sabar. Weh Nesh. Hang elok kurih Nesh. Ya. Ikan bawah. Ke bawah. Oh lo lucu. Drop balik. Ah. Sapi tak ajak hang. Spot baru kita nak explore. Sekatul 20 meter, 100 meter. Boleh. Allah sangkut lah. Rawan dia. Ha? Awak ni jaring lah. Sambil sangkut. Dari hanyut. Ni. Buka sangkut lah, buka sangkut. Buka. Takut buka sangkut lah. Oh dia weh, ada tali buka. Oh. Rainbow runner. Ada? Rainbow runner. Dorado. Weh, ada dorado lah, siap. Siap pula aku. Banyak. Oi, strike. Aku bukan dorado ni. Yang aku punya bukan dorado. Ini pun dorado. Hang boleh gumpun. Sebab dia tak mau tembak naik atas. Tenggiri. Ni tenggiri. Oh lah, masuk tali unjang dah boleh. Masuk dah. Banyak kat situ Masuk dah ni. Oh, nanti ni. Oh, Aku ikan apa ni? ada sip. Ini. Tongkoi. Itu banyak. Dah lain macam ni. Tongkoi. Tongkoi. Oi. Tongkoi pun. Buka. Lampu masuk kamera. Ya. Masukkan. Tolong buka leh. Thank you leh. Beradu. Nak hari katam dah. Wah. Main slow lagi. Sendiri apa? Tu. Dah sampai atas ah. Ada tenggiri. Tenggiri duduk tak jauh pun, tak dalam pun. Oh, ikan. Air tegang sangat lah cai, payah sikit ambil dia. Banyak dia boh. Tu paling senang kalau tradisional nak ambil ikan potong dengan ulu. Rambut tak payah batu, tak payah apa. Paling senang dia kata. Kalau yang potong tu taruh lain tu gitu, dia buang gitu. Ya tu memang potong. Tak sombong gila. Cool guys.
Chojin Mini Type 3. Naiklah sayang. Bulan ni lupa lah. Sida ni. Cepatlah naik. Tengok duk happy. Naiklah lekar. Lambat pula dia naik. Yes. Naik dah. Malas tadi. Hai, cepatlah. Cepat dong kat tongkol Mampus lah nak buat naik. Aduh. Dok siapa ni? Spike eh? Aku nak melambungkan ikan ni. Oi, tak boleh lambung. Tak boleh lambung, tak boleh lambung. Tolong ambil tak? Oi, ambil tak? Depan. Ha? Ni, dia ni yang lawan. Ni lawan ada rod pula. Tuhan ikan. Ada ni. Dia lah di depan. Alasan banyak sangat. Dak tu. Happy ending. Aloh 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 aloh. Aduh sikit dengan. Orang besar. Orang suruh tolong angkat sat. Jom, tak belakang lu. Joy. Thank you Joy. Mai. Hilang dah lah. Hah? Maang. Betul. Ada tinggi dia. Aku ingat aku dah laju dah. Tinggi ni tengah cuaca tegang dia nak makan cikgu. Mata dia tegang. Ada harus tak dia ni. 2 kali lah ni aku. Aduh. 2 kali dah. Tapi sesi memunggah ikan. Ui, giri banyak. Boron. Nampak tukang perak baru je dia. Dia acai-acai. Dia boleh bawa pergi tukang perak. Tukang perak, Land of Monster. Bukan, tu atas tau. Hari ni tu. Apa imau? Limau ah? Imau? Awak merah hybrid lah. Bukan hybrid tu. Bukan. Limau. Limau spike. Ya. Ha? Tak ada. Dah sudah mana pergi pula spek aku. Tak ada spek tu. Aku rasa nampak ikan ni. Aku rasa dia berdajang lah. Dia bubuh dalam mulut ikan.
Ya, mulut aku. Dua rasa itu juga. Okay, habis lah. Trip kita macam mana kali ni? Alhamdulillah, kita walaupun tak dapat banyak GT tu, tapi dapat juga kan. Target fish Double digit. double digit, Berapa kilo? 12 kilo. On bottom. Janji GT. Janji GT. Abiang mana abiang? Okay, ni lah saja hasil kami pada hari ni. Alhamdulillah. Ni semua panggil beg bulat. Tenggiri memang banyak tenggiri. Ada buat masak lagi, ada yang putui, cukai. Oh ni boron. Ni 14 kilo aku tak tahu. Apa lagi MJ pun semua barakut. Ini lah ni Chazy ni lah ni. Sempoi Tukang berak. Terima kasih Ninja sebab bawa kami pergi Tukang Perak. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Dan yang tu sajalah intipati yang aku dapat tunjukkan hampa dalam video kali ni. Oi, aku pakai bahasa hang ah. Intipati. Majalah Sirip. Sirip tak nak pakai majalah ayat intipati. Lagi just terus dengan itu. Rentetan. Okey, kita akan jumpa video seterusnya akan datang. Assalamualaikum. Okay, so